Cik tak on mic. Okay. Alright. Kita boleh mula ya? Okay. Alright. Okay, so pertama kali kami nak ucap terima kasih lah kepada Cik Arifin sebab sudi untuk dijemput oleh kami. Okay, so sebelum kami mulakan pengukuhan kami, boleh tak saya nak Encik perkenalkan diri Encik? Saya perkenalkan. Sorry sekejap Mohon Encik, jawatan Encik dan sekarang Encik bekerja dalam bidang apa? Bidang apa? Okay. Saya kenalkan diri dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Selamat malam Waalaikumsalam. Ada berapa orang kat dalam? 4. 5. Berapa orang? 5 5. Orang lagi saya tak nampak. Tawan. Okey. Haikal Ya. Okey. Nama saya Arifin bin Muhammad Ismail. Bekerja sebagai jurutera JKR yang sekarang ini dipindahkan ke Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Petra. Satu kementerian barulah. Okey. Seorang jurutera penguasa, jurutera awam penguasa. Kalau bahasa Inggeris dia superintendent civil engineer. Civil engineer boleh lah. Yang semua ni electrical ke civil ke campur ke macam mana? Electrical lah. Memang Alif punya junior lah. Okey. Kalau ikutkan semester lepas dia buat interview juga, tapi dengan saya punya klik lah. Okey. Sekarang ni memang attach pada Jabatan Bekalan Air. Saya daripada JKR dipinjamkan ke Kementerian Petra lah. Kalau ikutkan nama pendek dia Petra dan sebagai jurutera projek lah. Jurutera awam penguasa. Okey. Itu je. Boleh saya kenal yang lain? Boleh. Okay, so pertama sekali saya Muhammad Sakim bin Jamaluddin. Belajar tahun 3 lah. Tahun 3 kejuruteraan elektrik dekat ITSM. Okay, yang lain? Saya Harith, pelajar tahun 3 kejuruteraan elektrik. Kenalkan dia. Ada? Sini masa. Aris, okey. Okey, Assalamualaikum. Saya Izahab. Tahun 3 kejuruteraan elektrik asal Kemaman. Kemaman Kemaman. Okey. Saya Aiman Syamil daripada Penang. Aiman. Saya Nan lain. Okey. Alright. Memang pakai minyak. Hilang. Okey. Haikal, explain kenangan diri. Haikal. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haikal. Saya lah yang kawan kepada Alif. Tahu kepada Alif ya. Okay. Alright. Okey. Saya pun kita santai-santai je lah interview ni. Jangan stres sangat. Tahu ni project paper kan. Okey, alright. Okey, apa nak tanya? Ni kira macam interview ni. Saya tengah interview ni. Tengah kena interview ni nak tanya jawab ni. Okey, alright. Mustaqim, siapa yang nak tanya? Mustaqim? Saya. Okey. Soalan pertama, apa yang mendorong Encik untuk menceburi kerjaya dalam bidang kejuruteraan berkaitan dengan motivasi pribadi laluan kerjaya dan sebagainya? Okey, alright. Motivasi
motivasi bekerja sebagai jurutera. Okey, pada ini kira cerita pada 30 tahun lepas lah. 30 tahun lepas, Tak ada lag. apabila saya lebih kurang macam umur Mustaqim dengan kawan-kawan lah, dengan Aika semua, apabila Tak tahu siapa yang lag. ditawarkan untuk sambung belajar di dalam dekat UTM sebagai mula-mula diploma kejuruteraan awam. Jadi semasa ketika itu kita dapati kejuruteraan engineering ni adalah satu bidang yang membolehkan kita memberi khidmat pada masyarakat, tak kira daripada civil ke ataupun electrical ke ataupun mechanical ke, tapi kita seorang jurutera ni memang kita memberi perkhidmatan kepada masyarakat untuk menjadikan kehidupan mereka lah, masyarakat lah lebih baik. Okey, boleh nampak tak Mustaqim? Faham. Okey, sebagai seorang jurutera macam Mustaqim dengan kawan-kawan nanti bila dah habis grad akan menjadi seorang jurutera elektrik lah kan. Jadi pada ketika tu lah, masyarakat ni memang kebanyakannya dia tahu guna je, tapi dia tak tahu macam mana benda tu boleh terhasil kan. Jadi jurutera lah yang akan memberikan perkhidmatan pada masyarakat. Macam contohnya kalau elektrik ni, contoh dia apa? Saya nak tanya balik Contoh macam orang tak tahu macam mana lampu jalan tu boleh menyala. Sebab orang tak nampak apa wayar tu, tapi sebenarnya wayar tu ada je dalam tanah tu. Betul kan. Kalau tanpa ada benda-benda macam tu akan menyusahkan masyarakat lah. Contohnya macam simpang lampu isyarat. Lampu isyarat tu kan nampak macam hijau, kuning, merah kan, tapi bila macam mana dia berfungsi, untuk apa dia berfungsi, orang tak tahu. Cuma orang tahu hijau jalan, merah kena berhenti kan. Macam itulah. Jadi yang mendorongkan saya untuk berkhidmat sebagai seorang jurutera ni ialah lebih pada untuk memberi perkhidmatan pada masyarakat supaya kehidupan mereka tu menjadi lebih baik. Okay. Alright. Baik. Terima kasih Encik. Okey, so soalan seterusnya adalah bagaimana Encik mengimbangi kepakaran teknikal Encik dalam tanggungjawab sosial dalam projek-projek yang Encik jalankan ataupun Encik ceburilah lebih kurang. So antara aspek teknikal dengan kesan kepada masyarakat tu sendiri. Macam mana Encik mengimbangkan benda tu? Mengimbangkan dia, maksud dia macam mana? Mengimbangkan dia? Contoh macam kita tahu yang kita sebagai seorang jurutera ni, kita tahu yang kita ada contribution, kita ada tanggungjawab kita kepada masyarakat. Contoh macam doktor adalah untuk merawat, tapi engineer ni kita punya skop kerja kita lain, diorang tak nampak. Jadi macam mana Encik gunakan kepakaran teknikal Encik tu untuk kepada masyarakat lah, lebih kurang pada masyarakat nak mengimbangkannya kan. Dia lebih kepada, bagi saya dia macam apa yang terhasil daripada kita punya perkhidmatan tu, apa yang kita buat tu, dia akan menjenamakannya kepada masyarakat. Maksud dia, okey, contoh dia macam kerja saya lebih pada kita memberi perkhidmatan jalan supaya orang boleh bergerak ke sana ke sini kan. Jadi kita lebih pada kita interpretasikan daripada kerja yang kita buat lah. Orang tak nampak benda tu, tapi dalam masa yang sama kan, masyarakat akan menikmati benda tu. Okey, betul. Dapat markah kat situ kan. Faham. Okey, alright. Lain
untuk soalan seterusnya saya akan bagi kepada kawan saya lah untuk tanya Encik. Okay, Assalamualaikum. Salam. Saya akan tanya soalan yang seterusnya, Muhammad Aikan. Okay, soalan yang seterusnya Tuan, saya boleh tak Tuan kongsikan satu projek yang mana keselamatan awam tu adalah satu keutamaan utama, dan apakah cabaran yang Tuan hadapi waktu menjalankan projek tersebut? Keselamatan awam. Kalau ikutkan yalah, kalau contohnya kalau macam saya daripada civil tu kita kena memastikan jalan raya kita berada dalam keadaan baik kan. Sekarang ni kalau kita tengok akhir ni memang dengan media sosial, dengan apa TikTok, dengan apa semua, kita nampak kita menghadapi satu tekanan daripada pengguna-pengguna awam masyarakat berkenaan dengan contohnya keselamatan jalan raya tu. Keselamatan jalan raya ni dia luas, aspek dia luas. Daripada segi kalau kita tengok jalan, permukaan jalan tu tak elok, jadi kita sebagai seorang jurutera tu kita kena pastikan jalan kita dalam keadaan sentiasa elok. Kita jaga tidak berlubang supaya pengguna jalan raya tu selesa dan selamat. Contohnya, kalau saya kaitkan dengan elektrik, kalau daripada bidang elektrik, lampu isyarat tu kita kena pastikan sentiasa berfungsi. Dia lampu isyarat ni dia tak boleh konflik, terutama sekali kalau kita dia ada orang panggil dia konflik green. Konflik green ni maksud dia simpang tu terdapat 2 simpang yang mempunyai lampu hijau, di mana boleh menyebabkan kalau kita bergerak tu boleh menyebabkan bertembung lah. Jadi kita sebagai seorang jurutera kena pastikan benda ni tak boleh berlaku sama sekali. Itu aspek-aspek keselamatan yang kita perlu ambil titik berat lah. Sebagai seorang jurutera tu kita mesti pastikan benda tu sentiasa dalam keadaan tip-top dan tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu berlaku. Okey, Eka? Okey, faham Tuan. Seterusnya Tuan, saya nak tanya, boleh tak Tuan beri pandangan lah macam mana Tuan pandang dari segi industri kejuruteraan ni, ada tak perbezaan daripada 10 tahun, 20 tahun yang lepas dan kejuruteraan yang sekarang? Ada tak macam perbezaan yang Tuan rasa nampak ketara sangat? Nampak ketara kalau memang nampak ketara lah. Kalau kita tengok masa berubah, zaman berubah, dia punya teknologi pun berubah, cara penerimaan masyarakat pun berubah kan. Jadi contohnya dulu kalau barang orang gunakan perkakas elektrik ni setakat apa, kalau kita dengar lah projek-projek yang JKR jaga ni, kita dengar tu dalam biasa 3 phase lah 415 kan. Tapi sekarang ni kalau daripada segi elektrik tu contohnya kat Putrajaya, bangunan-bangunan yang dekat Putrajaya pun dah sampai ada yang 11 kV pun ada, dia dah high voltage kan. Jadi sebagai jurutera tu kena sentiasa up to date lah, kena mengikut arus perdana lah, kena ikutkan apabila ada teknologi baru. Jadi kita kena sentiasa mempersiapkan diri kita tu untuk supaya kita ada dalam mainstream tu. Menjawab tak soalan tu? Jawab Tuan. Maksudnya dari sini kita macam 10 tahun, 20 tahun lepas kebanyakan kita gunakan macam 3 phase sampai 15 volt. Tapi zaman sekarang macam contoh dekat Putrajaya
semakin high voltage lah Ya. kegunaan kita. Betul kan? Gitu kan? Betul. Kalau daripada electrical lah kalau kita pergi sekolah-sekolah di Putrajaya ataupun sekolah-sekolah dekat Cyberjaya kita boleh jumpa perkakas elektrik macam ACB. ACB tahu tak? ACB. Oh, circuit breaker lah. Circuit breaker. Saya pun sendiri tak pernah tengok sebelum ni kan. Apabila saya pergi dekat bangunan-bangunan pejabat kerajaan, apabila dia ada high voltage punya equipment kan, punya harus dia menggunakan pemutul litar tu digunakan ACB kan. Saya tak tahu, saya civil. Saya benda ni walaupun civil kan, tapi kita kena engineer ni, kita kena tahu sikit-sikit lah kan benda tu. Jadi seorang engineer tu apabila ialah maksud saya zaman sekarang ni perkakas kat sekolah pun dia dah memerlukan arus tenaga yang tinggi, dan perkakas yang digunakan pun dah memang high level lah benda tu. Jadi seorang engineer tu dia kena melengkapkan diri dia semua supaya yalah, kita tak boleh cakap lah dengan masyarakat kita tak tahu kan benda tu. Kita tahu semua. Walaupun sikit-sikit tu kita kena tahu. Tapi kalau dalam bidang elektrik, jurulatera elektrik kena tahulah semua. Okey, Tuan. Menjawab soalan yang saya tanya. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk tanya lagi beberapa soalan, Tuan. Okey. Boleh. Assalamualaikum. Saya Zahab. Nak tanya satu soalan kepada Encik. Bagi pendapat Encik lah, kalau untuk bidang kejuruteraan yang Encik akan rasa akan datang tu, dia macam bidang kejuruteraan apa yang akan demand untuk masa hadapan? Macam penting lah laris. Demand. Dia macam ni lah. Untuk akan datang kan, dia macam mana kita tak boleh lari daripada isu semasa lah. Semasa ni contoh dia AI, artificial intelligence kan. Benda ni sekarang memang dia nak kata mengganggu atau menggugat, ni tidak juga. Tapi dalam masa yang sama, AI ni kita tengok di dalam industri perbankan kan, contohnya kan, apabila AI ni dah mula di-upgrade kan, dah makin gede, kita tengok ramai pekerja-pekerja bank berhenti kan. Tapi terima kasih. satu yang AI dia tak boleh ganti ialah jiwa sebagai seorang manusia lah, pertimbangan kitanya, pertimbangan sebagai seorang insan lah. Jadi itu sebablah saya cakap dengan anak saya lah, Alif tu dulu masa dia actually kalau ikutkan dia minat juga nak jadi macam saya kan, civil engineer. Tapi saya kata saya lebih suka dia pergi kepada electrical. Sebab electrical ni apabila saya dah masuk dalam bidang ni, kita tengok macam civil dia Malaysia ni dia dah overdevelop kan. Jadi tapi di bidang elektrik masih demand tu ada tinggi lagi. Kalau tengok TMB pun sekarang ni bila dia nak buat apa semua dia perlukan engineer. Jadi bagi saya kalau kita kata bidang kejuruteraan teras lah, electrical, mechanical, electrical yang saya nampak lah lagi 10 tahun tu dia akan demand dia tidak berkurang lah. Jadi semua bangunan nak elektrik kan. Dalam bangunan tak ada jalan tapi civil adalah kan. Tapi elektrik tu saya nampak
makin kira ada demand lagi lah. Yang risau insyaAllah. Okay. Terima kasih. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih atas pandangan Encik. Ya. Melaiman. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Untuk saya nak tanya, pernah tak tuan menghadapi dilema untuk jadi seorang jurutera? Dilema. Dilema sebagai seorang jurutera ni, dilema tu maksud dia macam mana tu dilema? Macam kita tahu bidang engineering ni macam macam mana kita macam ada minat untuk masuk dalam bidang. Salin je. Dilema Tengok tak tanya memang musuh sikit ada. lah, takut dia Kita sebagai seorang jurutera ni memang tak boleh lari. Sebab bawa keluar. kita ni adalah salah seorang problem solver. Kita menyelesaikan masalah. Orang tak tahu, orang tak perasan kan. Yang orang tahu, orang nak lampu menyala, bila bergelap ni kenapa kan. Orang tak fikir kan benda tu. Jadi untuk memastikan supaya kita punya peralatan tu berjalan ataupun bekalan elektrik ni tak terputus, kita kena memastikan benda tu sentiasa dalam keadaan tip-top kan. Betul tak? Dalam tip-top. Jadi biasanya seorang jurutera ni dia akan kerja long hours. Even Sabtu Ahad pun dia akan kerja. Okey, salam 10 terus Masa tu lah kalau kita tengok orang yang kerja bank ni ke ataupun businessman ni bercuti, kita kena kerja. Itu yang kita. Tapi tak apa benda ni. Dia sebagai satu orang kata satu kita buat 10 soalan tapi kepuasan dalam pekerjaan. Apabila you dapat solvekan masalah tu memang 10 tapi satu hari nanti you akan tahulah 7 ke 6 kita tanya. You akan rasa macam mana apabila dapat contohnya bangunan tu dapat nyala, you dapat nyalakan, siap satu projek, mesti akan you akan rasa puas hati, akan gembira apabila tengok orang yalah benda tu. Tapi kita ni macam bekerja di belakang tirai lah kan, unsung hero, orang tak perasan. Tapi itulah, mungkin benda tu yalah kita dapat ganjaran nantilah kan masa ke akhirat insyaAllah. Okey. Haris, ada apa-apa nak tanya? Okey, saya nak tanya mandangkan Encik dah lama kan dalam bidang kejuruteraan ni, boleh tak Encik bagi nasihat peribadi untuk kami yang bakal-bakal jurutera muda untuk menceburi bidang ni pada masa akan datang? Jurutera muda lah dia, saya nasihatkan lah, kita sebagai jurutera ni memang kita akan apabila you bekerja di beberapa sektor yang lain okey, contohnya kalau dalam ramai-ramai ni lah, dalam 5-6 orang ni, mungkin ada yang kerja dekat kerajaan, ada yang kerja dekat konsultan, ada yang kerja dengan company kontraktor. Jadi masing-masing bidang tu ataupun sektor tu dia akan mempunyai matlamat dan tujuan yang berlainan. Contohnya kalau konsultan ni memang nak design supaya benda tu, supaya apabila dia design tu dibina ikut apa yang dia design kan. Betul tak? Kontraktor ni pula dia dah dapat design, dia dapat kontrak, dia nak jalankan kerja kontrak tu supaya dia dapat keuntungan kan, kontraktor kan. Jadi apabila benda tu berlaku, dia akan satu masa tu you akan konflik dengan interest masing-masing. Kalau macam contohnya macam kontraktor, dia nak untung kan, betul tak?
Bila dia nak untung, dia akan buat kerja tu supaya dia untung lah. Mana ada kontraktor nak rugi. Betul? Jadi pada ketika tu akanlah berlaku konflik dalam diri, kan? Contoh dia, kalau saya contoh dia kalau elektrik, orang nak bagi pure copper, Bayar murah. pure copper punya kabel kan. Tapi kalau you cocok bagi aluminium punya wire kabel pun still boleh function, betul tak? Betul. Tapi dia tak bagus lah. Benda tu dia akan melibatkan integriti, kan? Saya nasihatkan kalau di masa hadapan bila berlaku macam tu, kita kena berpegang teguh pada kita punya etika dalam diri kita. Kita sebagai jurutera, apa pun kita boleh buat sebenarnya, kan? Kita orang kata lah, kalau nak suruh tarik pulau ke tepi pun engineer boleh fikir kan macam mana, kan? Tapi itulah dia punya ethics tu yang penting, yang janji supaya you punya benda yang you lakukan tu seperti yang kehendak stakeholder lah. Kalau macam masyarakat bagi job tu, supaya contohnya kalau kita kerajaan lah, kalau saya macam kecil kerajaan ni, kita buat projek ni memang duit yang kita gunakan adalah duit rakyat. Jadi kita memberikan balik pulangan projek tu pada rakyat setimpal dengan apa yang diorang dah bayar lah, bayar cukai dah bayar. Okey? Jadi saya nasihatkan benda-benda tu lah, kena berpegang teguh pada etika dia. Okey, Arif? Okey, faham kan. Terima kasih untuk nasihat tu. Saya rasa sampai sinilah kita orang punya temu ramah dengan Tuan. Terima kasih Tuan sanggup luangkan masa untuk kami, bagi nasihat, bagi tahu pengalaman Tuan kepada kami. Yalah. Itu ada lagi berapa semester kalau dah semester 3 ni 2 lagi kan? Praktikal satu kan? Lagi 2 semester. Tu kan Alip habis semester ni kan Tuan? Saya lagi 2 semester. Sudah final sem lah benda tu. Ya betul. Yalah. Tak apa benda tu. Perjalanan dia tu bukannya lama lagi kan, setahun je. Lepas tu dah masuk bidang kerja lah. Tahu habis. Tahu habis. Memang zaman sekolah zaman kat U ni yang best ni. Lepas tu dah tengok kan, kalau batch tu ada 30 orang. 30 orang tu boleh nampak career masing-masing. Tapi tu kena jagalah. Kita engineer ni kena jagalah. Engineer kakak ni kan, engineer laku. Betul-betul laku. Awet. Laku. Okay. Alright. Okay, terima kasih Tuan atas luang masa Tuan kepada kami Tuan. Betul. Kami amat hargai jasa Tuan lah. Sorry lah, saya tak dapat nak respon. Kita nak buat sesi pada siang sebab dekat office tu quite banyak sikit lah kerja sekarang ni. Jadi itulah bila Alip cakap next week nak kena submit report kata. Ya, betul. Itulah jadi dia kata boleh buat malam. Boleh, jom malam boleh lah. Belum tidur. Tapi terima kasih Tuan, memang sangat hargai betul-betul lah jasa Tuan kepada kami. Nanti saya bagi particular yang Alif bagi tu lah kan, untuk masukkan dalam report. Boleh. Okey Tuan terima kasih Tuan. Okey, pulang selamat sambung ni, habiskan pengajian. Lepas tu kalau saya tak tahulah kalau ada program sekarang ni, tahu tak program POTJ?
tu daripada yang apa kerajaan buat kan. Yang kerajaan buat. Sebenarnya POTJ ni satu program yang kita tahu lah, ramai yang tak apply benda ni. Dia syarat dia bila habis grad tu kalau nak kerja kan pergi daftarkan ni dekat POTJ. Sekarang dia panggil MyStep. MyStep ke? Masih POTJ lah ataupun dia. Nanti sebab sekarang POTJ saya dalam kontrak kita nak pakai 40 orang, hanya seorang saja baru ni dapat. Itulah, nanti tanyalah lecturer kan, kalau lecturer tahu tak tahu, nanti kalau ni tengok website dia POTJ kan, program POTJ begitu. Okey, alright, selamat berjaya, insyaAllah boleh pakai jubah nanti, boleh grad insyaAllah. Amin. Ni Haikal ni kat luar ke? Nampak macam kat luar. Cari lain tuan. Rumah tak lain. Cari lain kat luar ni. Okey, right. Boleh dah. Ni pun komputer pun apa jadi dah. Tak boleh nak. Dia tak detect hadis lah rasanya. Yang komputer ni baru dapat tadi. Baru dapat. Tak set up lagi dia punya internet apa semua nak set up, kamera pula tak reti nak ni. Dia kata tak jumpa kamera apa. Lah nak kena kodek sikit. Faham. Okey. Alright. Besok ada kelas? Ada. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam. Okey. Musuh tu terus.